Nabi SAW daripada awal kecilnya terkenal dengan benarnya baginda Rasulullah, sehingga digelar sebagai Al-Amin baginda Rasulullah SAW. Yang ini yang kadang-kadang yang paling berat untuk kita nak berakhlak dengan akhlak Nabi ini, iaitu bercakap benar dan benar di dalam segala sesuatu. Hadirin hadirat, itu kunci kepada semua akhlak yang lain. Kerana apa? Kalau kamu sudah menjaga akan segala percakapanmu agar ianya sentiasa benar, perbuatannya sentiasa benar, maka ianya memudahkan kepada akhlak-akhlak yang lain. Sebab itu kalau kita ayah, kalau kita ibu, jaga di dalam percakapanmu sentiasa bercakap benar, wabil khusus kepada anak-anak kita. Kenapa? Sebab kalau kita sudah mula menipu, maka bimbang anak kita itu akan mula belajar menipu daripada kita. Hadirin hadirat, malang pada hari zaman kita takut-takut ibu bapa yang mengajarkan anak untuk menipu. Kadang-kadang tak dapat hadir ke sekolah kerana mungkin ibu dan ayah nak buat sesuatu, terpaksa bawa anak dia. Tapi ketika pergi sekolah nanti kalau cikgu tanya, cakap begini. Allah. Siapa yang ajar menipu? Ibu dan ayah. Hati-hati, kalau sudah pandai satu orang itu menipu, maka dia akan iring kepada penipuan yang lain. Sebab itu Nabi SAW ketika mana nak mengubati satu penyakit yang sudah lama ada kepada sahabat, contohnya di antaranya sahabat yang mana ianya selalu mencuri, dan mencuri ini juga ada satu penyakit yang sukar diubati. Kadang-kadang dia menjadi ketagih, kadang-kadang dia menjadi kebiasaan. Maka ketika mana dia minta uzur kepada Nabi setelah dia masuk Islam untuk dia mencuri, maka Nabi SAW faham betul akan maksudnya, tetapi Nabi nak beritahu kepada dia bahawa kalau kamu mencuri silakan, tetapi satu saja yang kamu kena pegang betul-betul, kamu tidak boleh menipu. Maka dia mengatakan, oh Alhamdulillah boleh mencuri, itu dah lebih baik dah. Menipu tak apalah, memang kita tak buat punya. Tapi ketika mana dia nak mula mencuri, dia teringat, nanti kalau nanti Rasulullah tanya kepada dia, nak cakap apa? Hari ini mencuri tak? Allah. Maka setiap dia ingat Nabi suruh dia bercakap benar, setiap itu dia meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan yang tak baik itu. Sebab dianya asas. Itu baginda Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, kata juga para sahabat mengatakan, Nabi ini bergurau. Sehingga di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, engkau ini juga bergurau ya Rasulullah. Nabi mengatakan, naam aku bergurau, tetapi tidak aku bercakap kecuali yang benar, kata Nabi SAW. Kita kalau bergurau kadang-kadang menipu itu lebih menarik, lebih seronok. Nabi bergurau tak pernah berbohong. Hatta kepada seorang perempuan tua ketika tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku ni masuk syurga tak? Kata Nabi SAW, wahai ummah, wahai ibu tua, kamu tak masuk syurga. Menangis, kata ibu itu, menangis. Dia mengatakan, wahai ummah, wahai ibu, sebab Allah mengatakan dalam syurga tak ada orang tua. Kamu masuk nanti kamu jadi muda, kata Nabi SAW. Nabi bergurau, tapi Nabi bercakap benar. Dan demikian baginda Rasulullah yang bergurau ini, kadang-kadang Nabi seronok melihat orang lain, dan Nabi sifatnya pemaaf kepada orang lain. Dengan sebab apa? Sebab adanya kebenaran yang dalam diri baginda Rasulullah. Sebab itu ada seorang sahabat, dia sayang kepada Nabi, tapi dia tiga suku, nak buat macam mana? Sayang betul kita pada Nabi SAW. Satu hari dia datang, lari-lari datang kepada baginda Rasulullah. Dia bawa kuih makanan kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku hadiahkan kepada kamu ini. Oh, Nabi seronok, kata, Alhamdulillah, Masya Allah. Nabi ambil, Nabi terima. Kemudian setelah itu dia jalan. Kemudian datang seorang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, yang tu dia belum bayar lagi ya Rasulullah. Dia ambil je, dia datang. Nabi panggil, kenapa kamu ni ambil orang punya tak bayar? Dia katakan, aku suka benda tu ya Rasulullah, jadi apa yang aku suka aku nak beri kepada kamu, tapi aku tak ada duit. Ya Allah. Nabi ketawa ketika mana melihat keadaan itu, Nabi bayarkan. Hadiah bagi Nabi, Nabi bayarkan. Subhanallah. Hadirin hadirat, sejauh mana kita bercakap benar?
Dan setelah ini agaknya sejauh mana kita boleh menjaga daripada percakapan kita dan perbuatan kita daripada kebenaran itu. Dan ia adalah menentukan daripada hala tunjuk kehidupan kita ini. Karena bermulanya kamu bercakap benar dan benar di dalam perlakuan dan perbuatanmu itu, maka itulah yang sebenarnya akan membentuk kepada akhlak-akhlak yang lain. Tetapi kalau kamu masih lagi bercakap bohong, menggunakan alasan-alasan yang ianya adalah bukan daripada kebenaran, bergurau dengan pembohongan, maka ianya tidak akan membenarkan daripada kamu di dalam untuk mencontohi akhlak utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dimusuhi dengan apa yang telah pun dibawakan dakwahnya oleh baginda Rasulullah, tetapi dikasihi dari segi sudut akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau sekiranya seseorang daripada orang-orang Quraisy atau masyarakat Mekah nak keluar daripada kota Mekah berdagang, ataupun mereka nak keluar dari kota Mekah nak pergi ke satu tempat, tiadalah yang akan dia titip daripada barang itu kecuali kepada Nabi Muhammad. Sehingga kan ketika Nabi nak hijrah kan Nabi pesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ini barang fulan punya, ini barang fulan-fulan, nanti kamu pulangkan. Sekarang ini aku tak boleh nak pulangkan. Sebab apa? Sebab aku sedang diburu nak dibunuh. Subhanallah, amanahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita ini ada sifat sidik itu? Sudahkah kita benar di dalam segala tindakan percakapan kita? Mudah-mudahan kita keluar daripada majlis ini, kita nak jaga lisan kita dari bercakap bohong. Itu dulu yang kita nak jaga. InsyaAllah tuan-tuan, kalau mula lisan ini bercakap benar, jauh dari pembohongan, kita akan lihat kehidupan kita berubah cukup banyak perubahan. Cukup banyak. Sebab kenapa kita berbohong? Sebab kadang-kadang di antara alasannya kita nak jaga hati orang lain. Tapi cuba kita bercakap benar, hati yang kita nak jaga itu lebih terjaga dan lebih ini tumakninah, tenang dengan kita. Tapi pembohongan kita sebenarnya bukan membawa ketenangan, tetapi ianya membawa nanti musibah kalau nantinya diketahui kebenarannya oleh orang lain. Bercakap benarlah, karena itu merupakan sifat asas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.